Dua sebab kenapa market FCPO sangat bahaya. Sebab pertama, market FCPO ni bahaya ialah kerana market FCPO ada 3 sesi. Sesi malam, sesi pagi dan sesi petang. Apabila market FCPO ni ada 3 sesi, trader-trader FCPO akan terdedah dengan risiko overtrading. Okay? Overtrading ni terjadi bila mana trader tersebut decide untuk trade ke semua sesi. Dan ini sangat-sangat bahaya. Disebabkan market FCPO ni sangat volatile, sehari korang boleh rugi beribu-ribu ringgit, it is not smart to trade setiap sesi. Oleh itu, in order for you guys untuk overcome this overtrading issue, korang kena hanya pilih satu sesi saja untuk korang trade. This is the best way yang aku boleh suggest untuk korang. Sebab kedua market FCPO sangat bahaya ialah trader boleh guna margin. Korang cuba bayangkan, dengan 25% margin, walaupun modal trader itu hanya RM5,000, dia still boleh trade sehingga 2 lot. Based on my experience, tidak mustahil trader itu boleh rugi beribu-ribu ringgit walaupun hanya trade 2 lot sahaja. Okay? Sebab apa? Again, dua benda ni dia berkait rapat. Walaupun korang betul-betul jaga risk korang, tapi korang over trading, dengan 2 lot trade, korang boleh hancurkan 5,000 modal korang dalam masa beberapa hari sahaja. In order to overcome this over leveraging issue, korang boleh guna simple rules ni. Okay, kalau modal korang kurang daripada 5k, korang boleh trade 1 lot. Dan bila mana modal korang dah bertambah sampai 10k, boleh trade 2 lot, 15k 3 lot dan the list goes on. Okay, or maybe korang boleh menggunakan sistem progressive exposure, yang di mana bila korang ada profit, baru korang boleh go increase your lot. Okay, so yep, that's it guys. Hopefully it helps.